paling penting Ana cakap sikit. Banyak orang bukan tak tahulah, kemungkinan tak begitu telitinya. Saya bagi satu contoh yang paling penting sekali. Kenapa kami yayasan ini Protect pergi buat ini sistem. Kalau tak ada function buat apa? You ingat tak perlu bayar ke? Bayar programmer, bayar server, bayar gaji, surah berapa bayar untuk buat ini sistem? Untuk siapa? Untuk peminjam kita, semua rakyat Malaysia. You tengok betul-betul apa I nak bagi. Contoh. Ini contoh jumlah pinjaman 800,000. Kadar faedah dia 4.5 saja. Kita ambil tempoh 30 tahun cukup. You tengok betul-betul. Gila lah macam ini. You tak tahu. You mesti kena faham. Dia 1 bulan dia bayar 4,053. Tapi you nampak interest dia berapa? 3,000 ni. Dia punya pokok berapa? Bulan pertama 1,053. Tapi you check dia selepas dia bayar 2 bulan sudah bayar 8,000. You boleh nampak interest dia reduce by berapa? Ini lagi bayar sudah 12 bulan. Kita tengok balik. Bulan pertama 3,000 faedah tau. Tapi okey, bulan kedua faedah masih 2,996.05 lagi. Turun tak sampai pun RM4. Kita tengok kita biar pokok. Bulan pertama 1,053. Bulan kedua 1,057. Dia ikut dia punya jadual. Dia punya pokok hanya tambah berapa? Tak sampai pun RM4. Tapi usulah bayar berapa? 8,100. Itu sebablah kami tak mau bayar macam ni. Kita tengok lagi. Bulan pertama. Ini bulan ke-12 lah. Hanya kurang berapa? Tak sampai pun RM50. Tapi sudah bayar 48,000. Kita tengok pokok dia. Bulan pertama dengan bulan ke-12. Dia pun tak tambah sampai RM50. Apa ni? You hutang 800,000. Kalau dia tambah macam ini, bila nak habis? Itu sebab kami bayar-bayar. Boleh habis lah. Itu sebab malam kawan you panggil you. Tengok apa? Bukan nak untung apa. Kita nak panggil you tengok jaga you punya. Boleh jimat ke? Macam mana ke? Kita tengok lagi apa nak I punya niat kenapa nak bagi tahu. Kerana jumlah 12 ansuran kalau you campur tadi punya contoh dia sudah bayar 48,000 lebih. Tapi jumlah pokok hanya meningkat sebanyak apa? Dia punya difference hanya tak sampai pun RM50. Bermakna you nampaklah apa I nak bagi you faham. You ingat kita bayar 48,000 banyak kan? Mana ada sikit saja. So apa kita boleh buat? Kita nak share malam ini kerana kita ada perbezaannya. You masih nak pakai cara tradisional, itu terlalu perlahan. Apa kami buat? Kita masuk satu tubuh lah untuk you. Ini sistem pengurusan pinjaman perumahan ini fintech. Tak perlu tunggu you ada 50,000, tak perlu tunggu you ada 100 atau 1 juta. Itu wang you ada simpan tepi untuk emergency. Yang kita punya fintech akan settle semua. Kita sudah 6 tahun. Kita nak bagi you tubuh. Tak mau lambat-lambat.